Okay guys, hari ni saya nak tunjuk kolam saya sebenarnya dah berbumbung guys. Tengok ni. Jadi sebenarnya air dia walaupun kau tengok panas-panas terik macam ni, air dia sangat sejuk guys, kau tengok. Dan saya pun telah membeli beberapa ekor ikan baru. Yang paling rare sekali ialah ni guys, anak temoleh. Jadi jom kita buka tanpa membuang masa lagi. Sebenarnya kalau korang nak tahu facts, ikan temoleh ni kalau yang dewasa boleh capai ratusan ringgit, korang tahu tak? Okay, ni saya nak lepaskan satu persatu. Ni jadi anak ikan temoleh ni, anak baru. Dah 12 ringgit dah satu. Okay, ni satu lagi. Cik agak besar sikit. Terpalang tu. Lepas tu ada satu lagi iaitu ikan ni. Ikan ni tak perai sangat, tapi saya suka sebab macam cantik lah. Ni ialah ikan kalui Sabah. Jadi saya nak buka dulu ikan ni. Ni dia ikan kalui Sabah. Sebenarnya kalau saya tengok dekat dalam gambar, sepatutnya ekor dia color merah kalau besar, kalau besar lah. Tapi tak apa, tak besar tak apa. Kita lepas dalam ni. Okay, ni tinggal satu lagi, iaitu anak ikan jelawat. Sebenarnya saya ingatkan jelawat ni saya ingatkan ikan talapia ni akan besar. Pasal saya dah ni lepas sebulan saya balik bercuti guys, selama 2 minggu. Selepas sebulan yang lepas nampak macam ingatkan akan bertambah besar, rupanya sebulan tu mungkin masih sangat awal. Okay, ni pula ikan jelawatnya. Jom kita buka. Saya beli 3 ekor guys ni. Ni tengok ni bumbungnya guys, sangat sejuk. Air dia sangat sejuk walaupun sekarang tengah cuaca panas. Okay, ni ialah anak jelawat ni. Dia. Kita lepaskan satu. Okay, ni. Ni sebenarnya jelawat siam. Maksudnya kalau kita beli ni, bila dia dah besar, dia akan besar jugalah. Tapi kalau kita terasa tak mau bela, kita kena bagi kat orang ataupun kita buat makan lah. Sebab ikan ni ikan pendatang. Jadi kalau kita ambil pada sungai ke, kita tak boleh lepaskan balik lah. Okay, kita lepaskan. Okay, satu lagi. Okay, ni satu lagi. Okay dah. Okay, jadi total sebenarnya kalau ikan jelawat 3, ikan temoleh 2 ekor tu, 2 ekor tu pun dah RM24 tau, dah kecil. Tapi dia boleh lah beli ikan dalam ni sebab air dia tak ada lah macam kotor sangat. Temoleh ni ialah ikan yang bukanlah nak kata sensitif, tapi boleh dikatakan sensitif lah juga. Jadi itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan update kalau apa-apa, saya akan update. Jadi itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.